Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wan Muhammad Khairish bin Wan Azhar. Saya Muhammad Hazimi bin Sukri. Kami berdua dari kelas Bahasa Melayu B ingin membuat rumusan berkaitan isu-isu yang telah kita pelajari sebelum ini dalam mata pelajaran GISE 1082. Hari ini saya akan membentangkan rumusan tentang 3 medan konflik utama iaitu udara, air dan darat serta membincangkan implikasinya terhadap negara secara kreatif dan kritis. Dalam dunia moden, peperangan bukan lagi berlaku di medan pertempuran darat, tetapi konflik hari ini melibatkan teknologi tinggi yang boleh membuat serangan dari jarak jauh dan kesannya boleh melangkaui sempadan negara. Saya beri contoh, peperangan zaman dahulu menggunakan senjata yang tidak mudah seperti pedang, tapi zaman sekarang menggunakan teknologi tinggi seperti drone dan sebagainya. Ia sekaligus boleh mengancam keselamatan negara. Konflik bukan sahaja boleh menjejaskan keselamatan negara, tetapi ia juga boleh menjejaskan sosial dan imej negara kita. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia dan generasi muda perlulah cakna serta mengambil tahu tentang isu-isu yang sedang berlaku di negara kita. Oleh itu, kesimpulan terhadap konflik di ruang udara ialah apa yang perlu dilakukan oleh negara Malaysia. Negara Malaysia perlulah memastikan ruang udara sentiasa selamat. Kawasan seperti Sabah dan Sarawak bukan sahaja luas, tetapi bersempadan dengan banyak negara lain. Jika pertahanan udara kita lemah, Malaysia bersiko menjadi sasaran utama atau menjadi pengintipan dari ancaman luar. Oleh itu, pasukan tentera udara di Raja Malaysia perlulah memperkukuh sistem radar, pesawat pejuang moden, keupayaan drone pertahanan. Selain itu, latihan berterusan dan kerjasama dengan negara lain juga sangat penting untuk sentiasa bersedia daripada berlaku sebarang ancaman di udara. Seterusnya, saya akan masuk dalam rumusan konflik udara di Malaysia. Konflik udara di Malaysia merujuk kepada isu pencerobohan ruang udara, pertikaian sempadan udara serta ancaman keselamatan penerbangan dan pertahanan negara yang melibatkan negara jiran atau pihak luar. Isu ini penting kerana ruang udara merupakan kedaulatan, keselamatan dan hubungan diplomatik negara. Perkara ini perlulah diambil serius oleh kita sebagai rakyat Malaysia kerana ruang udara merupakan ruang penting untuk kita hidup dalam harmoni dan sejahtera. Sebagai contoh, saya sentuh pencerobohan ruang udara iaitu pesawat tentera asing yang memasuki ruang udara Malaysia tanpa kebenaran. Ini sekaligus akan mengancam keselamatan negara. Contohnya, pesawat tentera asing dikesan di Laut Cina Selatan. Konflik ini akan memberi kesan terhadap negara Malaysia seperti menjejaskan kedaulatan negara, mengganggu keselamatan rakyat serta boleh merenggangkan hubungan diplomatik. Ini kerana negara lain berasa tidak selamat apabila melancung di negara kita. Seterusnya, kita pergi kepada konflik laut dan maritim. Sebelum itu kita kenal pasti dahulu konflik apa yang boleh terjadi di kawasan laut dan maritim. Selalunya tentang perebutan perairan, dominasi ketenteraan dan juga perebutan laluan perdagangan. Seperti yang kita boleh lihat di negara kita, iaitu di kawasan Asia inilah, isu konflik tentang Laut Cina Selatan, yang di mana kita tahu Laut Cina Selatan kaya dengan minyak dan gas, dan ianya juga kawasan yang sangat strategik untuk orang kata perlabuhan dan perdagangan, sebab ianya merupakan laluan utama bagi kawasan perdagangan. Jadi pihak TLDM Malaysia tidak boleh memandang ringan. Sebab apa? Sebab apabila terdapat negara lain yang tidak dikenali menceroboh kawasan perairan, ianya boleh menjejaskan kedaulatan dan keselamatan negara. Seterusnya, kita boleh pergi kepada implikasi. Jadi, kita boleh lihat apabila berlakunya pencerobohan di kawasan perairan,
ekonomi kita boleh menjadi agak merosot kerana apabila pelabur-pelabur asing datang ke negara kita, tetapi tiba-tiba ada setengah lanun yang boleh kita katakan sebagai lanun mengganggu kawasan perairan dan menyebabkan para pelabur-pelabur merasa sedikit terganggu dan terancam keselamatan mereka. Jadi perkara itu dapat membuatkan negara kita mendapat kurang kepercayaan daripada negara asing untuk datang melabur. Jadi pihak TNDM telah pun berkuat kuasa dan perlu untuk meningkatkan lagi infrastruktur ataupun kemudahan-kemudahan yang diperlukan seperti kapal peronda dan sebagainya, seperti senjata juga untuk memastikan keselamatan kawasan perairan di negara kita. Seterusnya, kita pergi pula kepada konflik darat. Apa itu konflik darat? Biasanya isu-isu yang terdapat pada konflik darat ni tentang perebutan wilayah, perebutan sempadan, hak milik dan sebagainya. Jadi biasanya kalau konflik darat ni akan melibatkan pengawal keselamatan dan juga pertubuhan-pertubuhan yang lain demi menjaga keselamatan negara. Jadi dapat kita lihat satu contoh isu yang boleh kita lihat di negara kita tentang isu Malaysia dan Indonesia, yang di mana berlaku di kawasan Sabah dan Kalimantan, yang di mana isu tersebut menjadi kekeliruan apabila mereka memikirkan tentang di manakah garis sempadan yang betul. Jadi isu itu telah pun diperbincangkan dan ianya menyebabkan banyak perkara yang berlaku. Sebagai contoh, banyak keluar masuk daripada Sabah dan Kalimantan itu tanpa kebenaran, dan juga banyak penduduk telah pun mencari jalan-jalan yang tidak sah untuk dilalukan untuk memperdagangkan barang-barang yang terlarang. Sebagai contoh, dadah, senjata ataupun bahan-bahan mentah yang dikeluar masukkan daripada Sabah dan Kalimantan tanpa izin yang sah. Jadi daripada itu kita dapat lihat perkara ini sangat memberikan kesan yang buruk. Jadi terdapat implikasi yang boleh kita lihat terhadap perkara tersebut, yang di mana semakin meningkatlah orang kata jenayah di kawasan sempadan tersebut apabila tiada persempadanan yang baik, menyebabkan pengawal keselamatan dan sebagainya tidak dapat menjaga kawasan sempadan dengan baik dan menyebabkan kadar keluar masuk jenayah antara negara Malaysia dan Indonesia berleluasa tanpa kawalan yang ketat. Jadi perkara ini menyebabkan peningkatan kes jenayah di kawasan Sabah sangatlah meningkat. Jadi kita perlulah mengingatkan semula bahawa angkatan tentera ataupun kawasan dan pengawal keselamatan di bahagian Sabah perlulah diperketatkan bagi mengawal ketenteraman sempadan antara Malaysia dan Indonesia, bagi mengelakkan berlakunya jenayah yang tak terduga di kawasan persempadanan tersebut. Tidak kiralah jenis perdagangan ataupun pencerobohan dan juga pertelingkahan. Jadi itu saja bagi kawasan darat. Seterusnya kita akan bergerak kepada kesimpulan. Kesimpulannya, konflik udara, air dan darat memberi kesan yang sangat besar kepada sesebuah negara. Ya, walaupun Malaysia bukan negara yang terlibat secara langsung dalam perang besar, tapi kita kena ingat yang Malaysia juga akan terkesan secara tidak langsung dari segi ekonomi, politik dan sosial. Oleh itu, saya menyeru kepada semua generasi muda, kita perlulah cakna dan peka terhadap ancaman yang sedang berlaku di negara kita. Ya, betul. Kerana keamanan tidak datang secara percuma. Ia memerlukan kesedaran ilmu dan tanggungjawab. Ya, dan paling penting lagi, kesihatan rakyat. Sekian dari kami. Sekian, terima kasih kerana menonton. Ya.